barang ni kan memang selalu rosak tau. 5 ke 7 tahun korang pakai kereta korang. Macam contohnya ini, cuba korang teka JS30 ke NH20. Siapa pandai? Lu? Lampu. So ini customer daripada Semenyih. Dia datang dalam masalah, dia kata dia nampak ada air leaking waktu dia parking kereta. So kalau dekat sini kita dapat tengok, kita suspect radiator lah. Memang betul, radiator dia punya dah bocor, tapi bocor sikit je, crack. Kita kasih repair. Dan kita ada tukar juga fan motor. This one, ini barang kita kasih tukar. Jangan risau, yang mana servis ataupun repair, ada kawas juga kat sini. Sampai dalam cushion pun kita basuh juga geng. Luar dah basuh lah. Kilat ni nampak. Weh, kilat. So, kita tengok kat casing ni, bahagian bracket ni dah pecah. Ni kalau korang tak percaya, nampak ni betul. So, kita pasang yang baru. This one settle. Fan motor dia terpasang, settle. Yang baru pun dah settle pasang. Cantik. Makan. So mana yang pakai Velfire, boleh roja kita sekarang. Cantik. Toyota Civil Specialist. Jangan lupa like, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye, pum pam pum.